Nampak tak dia punya wap? Ini adalah kotak dia. Ambil keluar dia boleh nampak lah. Meta Ice Fan Hyper. Dia ada banyak jenis warna tau. Sekarang harga dia macam ni. Bila naik harga, bila turun harga, saya tak tahu. So dia ada hitam, putih, pink, biru dan juga hijau. Lawa geng. Kali ini aku ambil yang warna putih. So dalam kotak dia dah bagi botol ini untuk korang masukkan air, satu lanyard, satu USB kabel dan satu user manual. Cara masukkan air dekat atas sini, tuangkan air di dalam sahaja. Senang macam ini. Satu tong air macam ni dia boleh tahan pun sangat lama tau. Okey. Lepas tu tutupkan balik penutup itu. Macam ini sahaja. Design kali ini memang cantik lah. Korang boleh nampak dalam dia punya chipboard. Safe untuk kanak-kanak. Jari pun tak boleh masuk. Sebab lubangnya kecil sahaja. Bawah sini dia jenis yang rubber. Charging dekat sini. Battery capacity adalah 6000 mAh. Dan ini korang boleh bawa naik flight tau. Berat cuma 160 gram sahaja. 20,000 RPM supermoto dekat dalam. So ini adalah button tau. Korang tekan button dekat sini untuk on. Lepas tu korang nak adjust fan speed. Korang push up sahaja macam ini. Dan kalau korang nak bagi wap keluar, korang tekan lama-lama dekat bawah sini. Nampak tak dia punya wap? Macam dah dekat nasi kandar. Sejuk gila. Dia tambah fan, tambah wap air. Sesuai untuk cuaca dekat Malaysia, dekat luar. Cuaca panas-panas, korang memang perlukan fan ini.